Korang cuba bayangkan kalau satu saat bila seorang shinobi yang pernah jadi harapan dunia akhirnya terpaksa putuskan hubungan dengan satu-satunya sekutu yang faham segalanya. Ya, untuk dalam video kali ni topik utama kita adalah berkaitan pasal hubungan di antara our main character iaitu Uzumaki Boruto dengan Kashin Koji. Dalam dunia Boruto Two Blue Vortex, hubungan di antara Uzumaki Boruto dan juga Kashin Koji bukannya sekadar kerjasama biasa je tau, tapi ianya merupakan satu ikatan yang dibina atas rahsia, pengorbanan, kepercayaan dan juga takdir yang gelap, yang mana hubungan di antara Boruto dan Kashin Koji terjalin atas faktor takdir dan juga ancaman yang bakal dorang hadapi satu hari nanti. Tapi persoalannya sekarang, adakah akan tiba satu masa di mana Boruto sendiri terpaksa berpaling daripada Kashin Koji? Adakah Kashin Koji sebenarnya menyembunyikan sesuatu yang lebih besar, atau Boruto yang akan memilih jalan yang berbeza demi masa depan dunia shinobi? Kalau hubungan ni betul-betul terputus, ini mungkin akan jadi titik perubahan paling besar dalam seluruh cerita. Yoshmina! So guys, korang dah baca ke belum spoiler manga Boruto Two Blue Vortex chapter yang ke-32? Kalau korang belum baca, korang boleh layan dulu review full chapter 32 yang aku dah post sebelum ni. Untuk dalam chapter yang ke-32 memang banyak gila benda yang dah jadi. Malah apa yang lebih mengejutkan, segala rancangan yang telah diatur oleh Shikamaru kelihatan seakan semuanya mula tak terkawal selepas mereka gagal untuk menghapuskan kesemua tubuh Shinju Mamushi dalam satu masa yang sama. Dan apa yang lebih buruk, Uchiha Sarada juga mula tak sedarkan diri akibat penggunaan mata Mangekyo Sharingan yang berlebihan. Jadi disebabkan hal ini membuatkan ancaman Shinju Mamushi sekarang ni dah semakin bertambah makin banyak sehingga mencecah 1000 tubuh Mamushi. Dan di hujung chapter kita dapat tengok reaksi Kashin Koji yang melihat situasi bertambah lebih buruk. Kelihatan Kashin Koji seakan dah jangka benda ni akan berlaku, dan tak mustahil kalau dalam beberapa chapter akan datang akan ada sesuatu yang tak diduga bakal berlaku. Jadi persoalannya sekarang, adakah ada potensi kalau satu hari nanti hubungan di antara Boruto dan juga Kashin Koji akan terputus, ataupun sebaliknya? Kalau korang belum like, komen dan share, korang boleh buat semua tu dulu. Dan kalau korang tengah cari hoodie anime yang lawa, ada macam-macam hoodie, ada My Hero Academia, Naruto, One Piece, Attack on Titan pun ada juga. Macam mana nak order? Senang saja. Design lawa, harga murah, korang boleh terus dia order dekat tag Shopee yang aku ada letak dalam video. Okay, let's go! So, masuk dalam chapter 32 Boruto Two Blue Vortex, kita boleh nampak satu benda yang makin jelas. Kalau ikutkan dalam chapter-chapter sebelum ni pun, kita dah boleh nampak karakter Kashin Koji ni sentiasa menyimpan rahsia dan juga maklumat yang cukup penting berdasarkan masa depan yang telah dilihat oleh beliau daripada Boruto. Sehingga kan Boruto sendiri dah mula tak senang akan cara Kashin Koji. Sebabnya, macam apa yang kita tahu, tak semua masa depan yang telah dilihat oleh Kashin Koji merupakan masa depan yang baik, dan disebabkan hal ni membuatkan Kashin Koji terpaksa untuk menyembunyikan maklumat yang cukup penting berkaitan pasal kemampuan masa depan beliau daripada Boruto. Yelah, kalau Kashin Koji bagi tahu Boruto kalau diorang nak akan masa depan yang baik, berkemungkinan diorang tak boleh elak daripada berlakunya pengorbanan. Sama juga situasi seperti yang berlaku dalam chapter yang ke-32, berkemungkinan tak mustahil demi mendapatkan masa depan yang cerah akan ada pengorbanan yang bakal berlaku. Kalau ikutkan, sebenarnya Kashin Koji ni tak kisah sangat pun pasal keselamatan karakter yang lain. Sebagai contoh, macam apa yang kita boleh tengok dalam chapter yang ke-20, yang mana karakter Yodo telah korban di tangan Shinju Ryu. So, hal ni memang cukup jelas membuktikan yang Boruto adalah kunci yang paling penting untuk masa depan yang telah dilihat oleh Kashin Koji. Dia sebenarnya tengah memandu Boruto ke arah satu takdir yang sangat spesifik, dan dekat sinilah teori besar ni bermula, yang mana berkemungkinan Kashin Koji mempunyai agenda yang tersembunyi. Kalau korang perasan, Koji sebenarnya tengah bentuk Boruto jadi senjata terakhir, bukan untuk selamatkan dunia semata je tau, tapi untuk hancurkan ancaman tertentu walaupun dengan pengorbanan yang besar. Dan benda ni memang bercanggah dengan pendirian Boruto, yang mana Boruto sanggup ambil risiko yang cukup besar
besar demi keselamatan dunia Shinobi dan juga semua orang. Manakala lain pula untuk karakter Kashin Koji yang sanggup mengorbankan karakter lain demi kesejahteraan dunia. Silap-silap tak mustahil kalau lama-kelamaan Boruto mula untuk bertindak tanpa dorongan masa depan yang telah dilihat oleh Kashin Koji dan sekaligus menyebabkan jalan yang mereka pilih membawa mereka ke lembah kegelapan. Dan start dari situlah Boruto akan bekerjasama dengan Otsutsuki Momoshiki. Sebabnya kalau ikutkan, kemampuan Byakugan milik Otsutsuki Momoshiki pun seakan mempunyai kemampuan yang sama seperti kemampuan Shinjutsu milik Kashin Koji. Dia boleh tengok future sight kan. So kiranya aku yakin sangat sampai satu masa Boruto akan tetap pilih prinsip beliau sebagai seorang shinobi meskipun Boruto sekarang ni dah sepenuhnya menjadi seorang Otsutsuki. Boruto masih ada jiwa sebagai seorang shinobi. Dia nak lindungi semua orang tanpa perlu menjadi monster. Jadi nak tak nak, aku rasa apa-apa hal pun Boruto tetap akan jadi kepala dan decide sekalinya. Kashin Koji tetap perlukan kekuatan Boruto walaupun jalan yang Boruto pilih ni mendorong kepada kehancuran. Tapi Kashin Koji tak ada pilihan lain. Satu lagi teori guys, boleh jadi kalau Kashin Koji sanggup korbankan Boruto. Part ni teori yang agak dark sikit lah. Sebabnya refer dalam manga Boruto Two Blue Vortex chapter 32 ada vibe yang Koji bukan sekadar mendorong mereka mendapatkan kemenangan, tapi Kashin Koji seakan seperti preparekan Boruto untuk sesuatu yang lebih besar, yang mana tak mustahil kalau Koji tahu masa depan di mana Boruto mesti dikorbankan untuk hentikan ancaman yang lebih besar seperti Shinju ataupun Otsutsuki Evolution yang bakal berlaku tak lama lagi. So korang cuba bayang kalau benda ni terbongkar. Jadi conclusionnya dekat sini, kalau kita nak cakap satu hari nanti Boruto akan bergerak secara solo pun, aku rasa benda ni tak mustahil boleh berlaku. Sepanjang arc terbaru, Boruto makin nampak macam lone wolf tau. Dia tak bergantung pada sesiapa sangat pun. Kalau boleh, dia tak nak libatkan sesiapa pun sebabnya dia tahu benda ni memang sangat berisiko. Bahkan dengan Koji pun dia masih ada gap. Jadi hubungan mereka memang dari awal takkan kekal lama lah. Berkemungkinan besar Koji mungkin hanya trigger kepada perubahan Boruto, bukan rakan seperjuangan sampai akhir. Cumanya tak dinafikan kalau Boruto tetap perlukan Kashin Koji dan Kashin Koji juga tetap perlukan Boruto. Jadi persoalannya sekarang, adakah Kashin Koji benar-benar sekutu atau hanya bayang kepada takdir gelap yang menunggu Uzumaki Boruto? Dan kalau hari itu tiba, saat Boruto sedar semua kebenaran, mungkin bukan musuh yang paling bahaya, tapi orang yang paling dia percaya. So pendapat korang macam mana pula? Komen dekat bawah.